Next transfer ialah Freddie Woodman. Seorang player yang tiba-tiba bangun pagi tadi, alamak, siapa ni? Player mana ni? Turns out Liverpool rupanya masih lagi mencari third goalkeeper selepas Harvey Davies dan juga Yaros kedua-duanya dipinjamkan keluar ke Ajax dan juga ke Crawley Town. So Freddie Woodman ni berumur 28 tahun, datang secara percuma, akan bermain sebagai third goalkeeper untuk kita. Jadi bila sebut pasal third goalkeeper ni memang a dream job lah. Basically kerja dia ni punch card, datang training, tolong susun kun ke apa semua, and then tolong keeper-keeper utama ni, keeper pertama dan juga keeper kedua berlatih. Dalam masa yang sama dia boleh mingle dengan star player dalam squad Liverpool ni. Oh, memang dream job. Kelebihan utama dia ialah apa? IC lah. Sebabnya dia dilahirkan di London, dibesarkan dalam sistem Crystal Palace, kemudiannya berpindah ke Newcastle. Banyak lagi lah kelab, tapi antara kelab-kelab yang noticeable dalam tu Newcastle, Swansea City, AFC Bournemouth, dan sekarang ni ialah Liverpool lah. Pada tahun 2022 dia dipinjam ke AFC Bournemouth tu. Masa tu lah Richard Hughes kenal dia. Dan sekarang ni tak pelik lah, Richard Hughes bawa balik pemain yang dia dah pun pernah kenal sebelum ni. Kemudian kita beralih kepada